Assalamualaikum. Selamat datang ke Dark Crime MY. Kepada korang yang baru sampai ke channel ni, ini adalah channel yang kaji kes-kes jenayah, misteri dan perkara pelik yang berlaku di Malaysia. Kalau korang suka, boleh tekan subscribe yang ada dekat bawah dan nyalakan bel supaya tak kelepas video yang akan datang. So, hari ini, aku nak bawa satu kes yang buat saya rasa gerun baca berita dia. Kes yang baru berlaku, yang masih panas dan yang membuatkan saya tak dapat tidur malam semalam. Seorang gadis 19 tahun, dari Perak, pelajar kolej, ditikam 61 kali. Mayatnya dibuang macam tak ada nilai di tepi jalan sawah padi. Dan 4 orang, termasuk ibu bapa salah seorang suspek, kena tangkap. Jangan lupa subscribe dan bell. Jom kita kaji. Okey, sebelum kita masuk ke apa yang berlaku malam tu, aku nak korang kenali dulu siapa Nurfisha Zulkifli. Sebab bila kita hanya nampak angka dan tajuk berita, kita kadang lupa yang di sebalik semua tu ada seorang manusia. Nurfisha, 19 tahun, dari Kuala Kangsar, Perak, anak kedua dari 4 adik-beradik. Dia seorang pelajar semester 3 di KPTM Ketereh, ambil diploma pendidikan awam kanak-kanak. Dan impian dia, jadi guru tadika. Ajar anak-anak kecil membaca. Rakan sekelas dia cerita pada media, Nurfisha ni orangnya pendiam, sopan, sangat menjaga batas pergaulan. Ibu bapanya strict tentang siapa dia keluar dengan. Dan dia respect tu. Dia jenis yang kalau keluar pun, mesti bagi tahu keluarga. Pagi kejadian tu, dia sempat bersarapan dengan kawan-kawan di cafeteria college. Roti canai, tea ais, biasa je. Rutin harian seorang pelajar. Bukan macam hari tu akan jadi hari terakhir dia. Dia baru balik college lepas cuti semester. Perjalanan dari Perak ke Kelantan bukan dekat. Naik bas atau apa saja, travel time berjam-jam. Dan ibu bapa dia lepaskan dia pergi jauh demi pelajaran. Bayangkan pagi tu. Mungkin ibu dia teks, "Dah makan, jaga diri di sana." Dan Nurfisha reply, "Ibu, jangan risau." Tapi apa yang berlaku malam 1 Mei 2026 bukan sesuatu yang dia boleh jaga diri daripada. Okey, sekarang kita ikut jam demi jam, hari demi hari. Sebab bila korang dengar semuanya berturut-turut, korang akan rasa macam tengah tengok replay CCTV. 1 Mei 2026, hari Khamis. 12.26 tengah hari, Nurfisha dilihat di lobi sebuah kondominium di tepi Sungai Kelantan, Kota Baru. Dia menaiki kereta Honda City hitam. Bukan seorang, ada orang lain dalam kereta tu. Lepas tu, dia dibawa ke sebuah restoran, Ayam Gepuk Pak Gembus, di tengah bandar Kota Baru. Makan tengah hari, normal je. Order makan, chat-chat. 1 tengah hari, dia kembali ke kondominium yang sama. Dan sunyi. 8 jam berlaku. Kita tak tahu apa yang Nurfisha buat dalam 8 jam tu. Mungkin rehat, mungkin siapkan assignment, mungkin video call keluarga di Perak. Sebab dia memang jenis yang rajin kontak keluarga. Tapi pukul 8 malam, semuanya berubah. Pukul 8 malam, Nurfisha dilihat keluar dari kondominium. Kali ini, dia menaiki kereta berbeza. Perodua Beza, warna putih, bersama seorang lelaki. Dan bayaran untuk kenderaan tu dibuat tunai. Pukul 11.34 malam. Ini rekod terakhir Nurfisha selagi hidup. Dia upload status WhatsApp, gambar makanan, status yang nampak biasa je, macam malam biasa, macam apa yang kita semua buat. Scroll, makan, upload status, nothing out of the ordinary. 48 minit kemudian, 12.22 tengah malam, 2 Mei 2026. Seorang penduduk kampung di Kampung Simah, Ketereh, melalui jalan sawah padi dekat rumah dia. Malam sunyi.
gelap. Dan dia nampak sesuatu di tepi jalan tu. Seorang gadis terbaring, berlumuran darah. Nurfisha Zulkifli, umur 19 tahun. Tak ada nyawa. Bedah siasat di Hospital Raja Perempuan Zainab II mengesahkan punca kematian. Tikaman berganda di bahagian dada. 61 kali. Di seluruh badan. 61. Bukan 5, bukan 10, bukan 20. 61 kali. Dan yang buat benda ni lebih menggerunkan, polis percaya pembunuhan tu bukan berlaku di tempat mayat ditemui. Di kampung Simah tu, polis kata tak cukup darah untuk 61 tikaman. Sekadar looked at the scene, polis dah boleh conclude ini bukan lokasi pembunuhan. Ini bermakna Nurfisha dibunuh di tempat lain, dalam kereta kecil tu, dan mayatnya dibawa melalui jalan malam yang sunyi ke kampung Simah dan dibuang di tepi jalan sawah padi. Macam tak ada nilai langsung. Siasatan polis bermula serta-merta dan dalam tempoh kurang 24 jam, 4 orang ditahan. 2 remaja lelaki berusia 19 tahun, sama umur dengan Nurfisha. Dan ini yang buat kes ni lebih kelap. Mereka bukan stranger. Mereka dikenali mangsa. Tapi polis tak berhenti situ. 2 lagi orang ditahan, sepasangan suami isteri berusia 60 dan 66 tahun. Dan ni yang buat seluruh Malaysia berkata, apa? Pasangan warga emas tu adalah ibu bapa salah seorang suspek remaja. 4 suspek, 2 generasi. Barangan dirampas oleh polis. Pisau yang dipercayai senjata pembunuhan, 2 buah kereta, Honda City hitam dan Perodua Beza putih yang Nurfisha naik malam tu, dan telefon bimbit. 2 remaja direman 7 hari untuk siasatan. Pasangan warga emas direman 3 hari. Semua di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pembunuhan. Motif yang dipercayai polis? Cemburu. Okey, ni bahagian yang buat saya fikir sepanjang malam semalam. Pertama, 61 tikaman. Bukan niat membunuh semata. Ini keganasan yang melampaui batas. Dalam psikologi jenayah, jumlah luka yang sangat tinggi menunjukkan emosi yang totally out of control atau dendam yang sangat dalam. This wasn't just a crime of passion. This was rage. Kedua, 4 suspek, 2 generasi. Ini bukan jenayah seorang. Siapa yang pegang pisau? Siapa yang pandu kereta malam tu? Apakah peranan ibu bapa suspek? Sebab polis tahan semua 4 di bawah Seksyen 302. Pembunuhan, bukan menyembunyikan bukti atau konspirasi. Yang bermakna polis see them as more than just accessories. Ketiga, 48 minit. Itu je jarak masa antara status WhatsApp terakhir Nurfisha dan penemuan mayat dia. Dalam 48 minit yang singkat tu, sesuatu yang dahsyat berlaku di dalam kereta tu. Dan kita tak akan pernah tahu apa yang Nurfisha rasa dalam 48 minit tu. Tak akan pernah tahu. Keempat, dan yang paling menghantui saya, selepas kejadian, mereka tak panik. Mereka angkat mayat, masuk kereta, pandu melalui jalan malam yang gelap, cari tempat, letak dan balik. Tenang. Macam tak ada apa yang berlaku. Nurfisha Zulkifli masih dalam siasatan. Polis sedang bina kematian. Mahkamah belum mula. Jangan hukum sesiapa di media sosial. Tapi ada beberapa benda yang kita boleh ambil dari ini. Pertama, bahaya kadang datang dari orang yang paling hampir. Bukan stranger di lorong gelap, tapi orang yang kita rasa selamat bersama. Jangan paranoid, tapi aware. Kedua, katakan apa yang patut dikatakan hari ini. Sebab esok mungkin tak ada kesempatan. Ni, satu benda yang saya fikir sepanjang malam semalam. Hari ni, kita rasa ada masa. Ada esok.
ada minggu depan. Kita akan hubungi keluarga nanti. Kita akan minta maaf nanti. Kita akan bagi tahu orang yang kita sayang nanti. Tapi hakikatnya, kita tak pernah tahu bila masa tu tamat. Nurfisha upload status WhatsApp pukul 11.34 malam tu. Mungkin dia rasa masih ada banyak masa depan. Mungkin dia rasa esok dia akan pergi kelas seperti biasa. Mungkin dia rasa cuti semester ni dia akan balik jumpa mak ayah dia di Perak. Tapi 48 minit lepas tu, semuanya berakhir. Jangan tunda apa yang patut kau cakap hari ni. Kepada keluarga Allahyarhamah Nurfisha Zulkifli, kami doakan kekuatan. Al-Fatihah. Kalau ada pendapat atau info, tulis kat komen. Subscribe, bell, share video ni. Awareness boleh selamatkan nyawa. Selamat bermalam, jaga diri, jangan sesekali anggap remeh keselamatan. Ini Dark Crime MY, DC, sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.